Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini 26 hari bulan Jun 2025, jemaah haji Kemara Umrah telah pun selesai melakukan ziarah Rasulullah SAW dan dua sahabat, menyampaikan salam kepada mereka dan juga kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga jemaah lelaki kami telah pun bawa ke makam Rasulullah SAW, menyampaikan salam kepada baginda dua sahabat. Dan sekarang kita menuju balik ke hotel. Kita baru sampai di Madinah tadi pukul 7.30 malam dan sempat sembahyang maghrib di bilik hotel. Kemudian kita makan malam, alhamdulillah, juadah yang sangat menyelerakan, hotel Frontel. Kemudian jemaah berwudu, bersiap ke lobi dan kita sembahyang isyak di luar dataran Masjid Nabawi berjemaah lelaki dan perempuan. Daripada Mekah ke Madinah tadi kita menaiki speed train. Inilah suasana di luar Masjid Nabawi pada malam ini. Jemaah masih lagi ramai, belum balik ke hotel masing-masing. Esok 3.30 pagi jemaah wanita berkumpul di lobi. Mereka akan dibawa masuk ke Raudah. Manakala jemaah lelaki akan masuk ke Raudah ikut jadual pukul 2 petang lepas sembahyang Jumaat. Setelah ini jemaah boleh berehat, tidur dengan nyenyak. Esok mereka akan solat subuh sendiri-sendiri. Kami telah pun menunjukkan jalan pintu pagar 329. So jadi esok semayang subuh sendiri-sendiri ikut jadual masing-masing. Di dalam masjid subuh 3.44 lebih kurang. Esok subuh ke 4 suku lebih kurang macam tu, macam di Mekah. Dan datang awal. Di antara kelebihan hotel Frontel ni maknanya jemaah wanita lah. Mereka sangat dekat dengan pintu masjid jemaah wanita. Manakala lelaki kena berjalan jauh sikit. Walaupun dah pukul 10.36 malam, namun jemaah masih lagi ramai di luar kawasan Masjid Nabawi. Ini pintu orang lelaki masuk ke masjid. Pintu 7. Pintu 7 Pintu 7 jangan lupa pintu 7. Pintu 8, pintu 9. Assalamualaikum. Puan Nabisah, jumpa lah ni Puan Nabisah, alhamdulillah, syukur. Saya risau Puan Nabisah saja.